Hari tu lepas viral resepi ayam perap yang saya post, ramai minta resepi ikan perap pula. So hari ni saya bagi 5 resepi perapan ikan. Korang tak buat? Siap. Jom kita start. Okay, yang first ni perapan ikan percik. Saya guna ikan kembung je. Lepas tu boleh frozenkan. Bila nak masak, boleh grill je atas dapur. Tak pun air fry suhu 180°C. Selama 15 ke 20 minit. Yang kedua ni perapan lemon herb. Yang ni sesuai guna ikan yang isi dia pejal sikit. Macam ikan tenggiri ataupun ikan salmon. Cara nak masak, just grill je atas dapur ataupun air fry suhu 190°C selama 12 ke 15 minit. Kalau korang guna salmon, kena kurangkan suhu dan masa lah sebab salmon ni lagi lembut daripada tenggiri. Next, perapan steam halia. Saya guna ikan kembung juga untuk perapan ni sebab isi ikan kembung ni lembut. Yang ni cara masaknya saya kukus selama 10 minit. Masa kukus nanti air ikan ni akan keluar, so adalah kuah sikit-sikit kan. Lepas dah kukus kena perah limau nipis, baru rasa dia ngam sangat. Yang ni pun kukus juga tau, perapan Thai steam. Paling best guna ikan siakap. Boleh kukus selama 10 minit sampai ikan masak. Kalau korang nak berkuah, masa nak kukus tu tambah chicken stock dalam setengah cawan. Memang akan rasa dia ekstra sedap lah. Last sekali, perapan asam pedas. Yang ni biasanya saya guna ikan kembung lah sebab sedap. Saya bakar atau grill je atas dapur. Tak pun air fry suhu 190°C selama 15 ke 20 minit. Korang bolehlah try. Lepas dah buat tu, jangan lupa tag saya tau.